Okey, selesai sudah kita di bandar. Sekarang ni kita on the way balik. Kita akan balik mengikut jalan lintas utara, jalan Sim-Sim lah. Jalan Sim-Sim masuk ke lintas utara. Tinggi. Cuaca hari Minggu ni pun okey, agak cantik lah. Ada agak cantik hari cuacanya. Panas. Dia ada tanda-tanda mau hujan. Okey juga ni untuk hari ni. Kerja-kerja pembinaan di siring jalan, atas jalan, tengah-tengah jalan ni pun masih lagi belum selesai. Yang dah bertahun-tahun ni macam tak pandai selesai disenakan ni. Jadi masih lagi diteruskan lah usaha membaik pulih keadaan tepi jalan, atas jalan, tengah jalan. Masih lagi cepat dah berlalu. Susah penduduk di kampung Sim-Sim untuk ni, apa nama ni, turun naik bas di situ susah. Lagipun jalan raya tu dah dijadikan ni, bila semenjak kontrak pembinaan pembentungan ke apa tu, jalan raya sebelah tu dah dijadikan parking oleh penduduk kampung. Kita takut nanti selepas 2-3 tahun ni projek yang tak siap-siap. Bila siap nanti orang kampung dah tak boleh nak move on. Tengok macam di depan ni lah, ni. Ini jalan raya tapi diorang parking sudah. Diorang parking kereta diorang di sini, di jalan kanan tu. Dan sebab selama ni ada kontrak, jadi jalan tu memang tak dipakai. Jadi macam ni, kalau nanti kontrak tu siap, diorang dah hilang arah sudah, nak letak di mana kereta diorang ni. Jadi dia akan jadi satu masalah lagi lah nanti. Tengok ni, sebelah kanan ni memang jalan lorong kanan, sekarang dah jadi parking diorang dah. Jadi masalah ni nanti, kerana kontrak ni terlampau lama. Orang kampung ambil kesempatan letak kereta diorang di sini bertahun-tahun. Lama-lama dia akan jadi penyakit sudah nanti. Memang susah mau keluar dah. Sebab diorang dah bertahun-tahun kan rasa selesa sudah di situ. Ini nak salah kawan kampung pun tak boleh. Sebab sebelum ada kontrak ni, diorang bukan parking dekat jalan. Jadi apabila kontrak terlampau lama, berjalan tidak ada hujungnya, itulah. Jadi kebanyakannya kesalahan tu daripada kontraktor tu lah. Sayur yang kita tiada kan, Man? Apa pun malam mau beli sayur apa pun beli, ya. Kalau ada sayur pun sayur untuk apa seorang ya pun masak. Apa kalau sayur kobis kurang minat pada makan. Apa suka sayur kampung, best kan? Iya, baik juga, tapi yang ini tiada kuah. Apa salah apa? Habis masak ya memang silap apa. Apa lupa yang kau suka masak belacan tapi ada berkuah. Sebab kalau bukunya sih kuah masa kuliah. Tapi kalau nya mau belacan ya, banyak kami makan sampai habis kan. Pria memang kami makan kalau sama masak belacan. Sawi sih bapak. Pucuk makan kalau ada macam sambal belacan mak murah. Cukupi. Ini cabut bulu hidung dia Haji. Sambil driving sambil cabut bulu hidung.
Oh, bunyinya. Kan motor skuter kan pakai apa nama, pakai timing bell, bukan pakai rantai. Jadi kesian lah, timing bell getah berbanding rantai. Bila kita press lebih-lebih ni throttle yang punyalah sengsara getah. Macam rantai okey lah, Boleh putus. rantai kan tahan sikit besi. Timing bell kau paksa motor tu, hai kesian motosikal. Bayar motor-motor yang skuter tu bukannya untuk apa kata orang race yang laju-laju, untuk santai-santai. Mau laju Jalan mau jauh. boleh race habis-habis, pakai yang pakai apa? Pakai rantai. Banyak udah batu. Plastik. Boleh kita jalan. Sini kompi batu. Tapi batu besar. Jangan masak lah. Satu-satu lah yang bagus. Tu tak pada bagus tu, kuat. Saja. Bulat batu ini. Yang bulat-bulat dah paling bagus. Bisnya kan keras. Banyak senang dipegang. Kena apa pun pengsan. Okey dah, kita sudah sampai di ni. Ini dulu di sini ni jambatan J ni. Kampung ni di BDC ni. Dulu sampai sini saja. Ini selekoh untuk ke hospital ni, jalan ni. Tidak ada traffic light apa semua ni. Penghujung ni. Sini tiada. Ini kampung ni dulu. Kampung ni Batu 2.5, kampung nelayan lah. Ni. Kawasan sebelah kanan ni kampung. Dan tidak ada jalan di sini. Lepas tu selepas 2003 tu perubahan kampung BDC tu baru dah. Selepas itulah baru ada projek buat jalan ni apa semua. Maka kampung tu dikeluarkan, penduduk dipindahkan, mana yang ada IC apa semua dapatlah lot yang lain. Mana yang tu tertinggal, itu yang ada yang kekal juga masih di sini, ada yang kekal macam di depan di sebelah kanan tadi ada masih kekal lagi untuk di kampung. Jadi apa-apa pun terima kasih kerana dah support channel Pak Dul ni. Dan insyaAllah akan sentiasa ada update-update terkini tentang view-view di daerah Sadakan ni lah. Bukan daerah lah, kawasan-kawasan bandar yang berdekatan. Ataupun kalau ada kawasan yang di darat pun insyaAllah akan ada juga nanti. Sampai jumpa lagi di lain-lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.